Kau cakap sekarang? Perempuan mana Linda tu? Perempuan mana Linda tu? Kau cakap sekarang? Apa benda yang awak balik bising-bising ni? Sebelum ni aku tak ada bukti. Sekarang ni aku ada bukti. Kau nak putar belik apa lagi? Apa benda yang nak tinggi-tinggi suara ni, kenapa? Abang marah saya. Ya? Naik suara kat awak. Sekarang ni, yang abang curang belakang saya, merah atau putih apa benda? Kau nak tahu sangat kan? Yes! Memang aku simpan perempuan lain bakal kau! Kau nak tahu sebab apa? Sebab engkau ni mandul! Perempuan kampung! Kau nak dengar kan? Yes! Memang Linda ni, ini akan jadi isteri nombor 2 kau. Kau tahu tak? Kau nak sangat kan? Kau nak tahu sangat? Kau dengar dengan telinga kau ni? Yes! Sekarang ni, aku akan bawa balik madu untuk kau. Depan mata kau, aku letak depan kau. Kau ni, dengan mak kau sebesar! Aku jangan main mak aku dah. Lagi sekali kau sebut mak aku, pecah muka kau aku buat kerja. Kau fikir aku tak berani? Kau dengan mak kau tak habis cakap aku mandul. Perempuan. Kau dengan family kau memang sungguh sial! Kau memang nak kena dengan aku kan? Kau nak sayang kan? Aku dah cakap. Aku mandul. Family kau cakap kau aku mandul. Aku nak cakap something dengan kau. Semalam, aku pergi hospital. Kau nak tahu tak keputusan apa doktor cakap semalam? Apa dia? Cakap! Engkau tu sebenarnya mandul! Abang mandul Linda!